Okey, sekarang 4 hari bulan 10 2025. Bersamaan dengan hari Sabtu, kita berada di Pulau Aman bersama dengan guru-guru Sari. Wala Haji Ibrahim. Okay, Abayus, Abayus lah. Salam mesin dah. Dia bunyi tak ada glove jacket. Yang ni pakai daripada tadi tak lepas-lepas. Satu je boleh. Tapi boleh lah, okey lah daripada dulu tak boleh apa-apa. Bye-bye. Kita buat dia seorang-seorang, jadi 2 orang. Suka ke? Suka? Ha? Okay, kita berada di bawah Jambatan Pulau Pinang kedua. Bawah Jambatan Pulau Pinang kedua. Ha. Tak apa. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Kita berada di bawah Jambatan Pulau Pinang kedua. Jom pergi ke Pulau Aman. Okey, kita dah sampai di Pulau Aman. Pulau Aman, yang ni Pulau Gedong ke Bukit Gedong tak tahu lah. Yang tu apa dia? Telaga Aman. Telaga Aman. Okey, lelaki pula. Aina baik aman Aina. Tinggal dia tu. Kita dah sampai di Telaga Mas. Kita tak tahu sejauh mana tentang mas yang ada di telaga ni. Cuma kalau kita tengok sejarah Telaga Mas, sekitar tahun 1789, boleh baca sendirilah, seorang penduduk kampung telah menemui mata air yang sedang mengalir di tepi pantai. Beliau bercadang untuk menggali sebuah lubang agar dapat dijadikan telaga untuk kegunaan semua penduduk kampung. Baca sendiri. Ni tahu ah? Cuba Ustaz Sapri asal tak? Tengok. Tawak ke apa? Tahu pasal apa tawak? Tu. Jawapan dia, tanda. Ni tangkap air eh? Ha. Ni. Kita bawa oksigen dia hidup ah. Kalau tak bawa oksigen dekat. Kalau datang burung cinta. Okey. Kita dah sampai di Ketam. Ketam Pulau Aman. Siput apa? Siput lala? Oh, ikan ketang. Warung Kak Timah. Kita dah sampai Warung Kak Timah. Mi udang Pulau Aman. Okay, buah apa ni? Buah sukun. Buah sukun Pulau Aman. Tu masak dah tu. Ni ada getah ni, kira boleh ah. Buah sukun.
Okay, jemput makan. Yang ni nasi goreng. Nasi goreng sotong. Nasi goreng udang. Udang Nasi special. goreng udang. Mi udang. Masya Allah, 2 tu Yang tu nasi ayam special. Itu orang yang sedang kelaparan, jangan kacau. Dia sedang lapar. Tak boleh ganggu dah. Tu mi udang. Yang tu Maggi. Ni mi. Yang ni sibuk dengan sukunya. Okey. Okey, semua dah muka kekenyangan. Semua muka dah tak tahu dah. Muka paling kenyang. Okey ya? Okey. Boleh jalan ni. Jom. Kita teruskan perjalanan kita ke bumi Gaza. Okay, Alhamdulillah. Sekarang jam menunjukkan pukul 1 petang. Jom. Sampai Pulau Gedung Simpanan Peluru pada peperangan dunia yang pertama. Ini lokasi bersejarah. Kita masih berada di kawasan sini sebelum menuju pulang. Sana Jambatan Pulau Pinang kedua. Okey, sekarang kita telah sampai di Pulau Batu Payung. Yang asalnya mirip-mirip batu ni kepada dengan payung. Pakistan tu. Bukit Batu Kawan. Jambatan motor Teluk Ipil. Alhamdulillah, kita dah sampai di Kuala Haji Ibrahim pada jam 3.30 petang. Alhamdulillah, kita dah sampai. Masing-masing muka kepenatan.